Siapa kat sini yang ada masalah jeragat macam dalam gambar ni? Mungkin dah pakai makeup tebal-tebal, mungkin dah buat laser, dah buat macam-macam cara, tapi jeragat tu tak hilang-hilang lagi. Tahukah korang sebenarnya jeragat ni dia perlukan masa yang sangat lama untuk hilangkan dia secara total. Kalau tak dapat nak hilangkan jeragat lagi, saya tak tahulah level keyakinan kita bila kita keluar rumah contohnya macam mana. Mungkin sebenarnya baru je 30-an, tapi sebabkan dia ada jeragat tu, muka dah nampak tua sangat. Disebabkan ramai sangat orang komplain pasal jeragat ni, Alhamdulillah kombinasi anti jeragat kita ni set sebulan dapat menyelamatkan keyakinan ramai wanita dekat luar sana untuk nampak lebih muda lagi daripada usia dia. Contoh macam kawan kita ni, dulu muka dia macam ni, sekarang dalam tempoh 2 bulan macam tu je, wajah dia dah clear dah macam ni ha. Korang pun sebenarnya boleh jadi macam tu juga kalau korang betul-betul nak. So kalau korang nak tahu set mana yang sesuai, korang boleh tanya kepada mana-mana life coach kita. Kod-kod korang akan jadi next testimoni kita.